Sudah lama kenal perempuan, cuba tanya, sudahkah engkau merasakan perasaannya sama? Tapi tidak, akhirnya engkau kecewa dan akhirnya pergi juga. Cuba dekat sembang-sembang kawan lama dari dulu, perasaan tak sama, akhirnya cinta tepuk sebelah tangan dan akhirnya pergi tinggalkan kampung. Cuba berharap untuk melupakan, mungkin rasa kini jodoh memang tidak ada dan akhirnya kejar jumpa juga kawan lama di tempat baru. Kenapa pula datang sini padahal jumlah penduduk sini tidak banyak sekali? Dan akhirnya terjawab sudah. Ini kerana dia rasa rindu padahal tak ada perasaannya sama. Sebelum ni hajak nikah tolak, tiba-tiba pula datang. Tiba-tiba baru nak setuju padahal cinta sudah tidak ada. Menyesal pun rasanya tidak ada guna. Sekarang nak mula hidup baru tanpa rasa perasaan, tapi pula tiba-tiba dia datang kembali. Yang ku tak sangka dia tiba-tiba datang. Ku fikir hidup baru akan mula, tapi rasa lebih baik ku tidak ada. Kenapa pula dia yang datang? Padahal cinta sudah ditolak, dia pula datang kembali. Bukan aku yang nak mengejar, ku berharap nak pergi ke mana ini saja tempat yang tak banyak orang. Bapa tak banyak orang yang tahu tata belakang kami. Tinggal saja di sinilah. Ku sudah tiada duit. Nak buka bisnes pun jumlah penduduk sedikit. Mana lagi nak tinggal, mana lagi nak pergi. Bersyukur sajalah apa yang ada. Dia dah setuju nikah sajalah walau cinta tak ada. Kalau tak berjaya, cerailah jawapannya. Cerailah jawapannya.